Assalamualaikum, salam muhibah dan salam satu Malaysia. Anda sedang menyaksikan forum RMK 10 ataupun rancangan Malaysia ke-10 dan kali ini istimewa. Seketika tadi kita telah pun dihiburkan oleh Combo Fakulti Muzik UiTM. Kita berikan tepukan kepada persembahan mereka tadi. Dan istimewa juga kerana dibawakan buat julung-julung kalinya. Ini bukanlah episod pertama forum RMK 10 ini. Kami bawakan kali ini secara serantau penataran, outreaching, dan kali ini kita bersiaran langsung khusus dari Dewan Seri Budiman Universiti Teknologi Mara Shah Alam, kampus induk UiTM. Jadi terima kasih kepada warga UiTM yang memenuhi ruang Dewan Seri Budiman pada waktu ini. Dan pastinya sebelum ini kita telah pun memberikan banyak suluhan kepada sudut pandang dan juga sektor-sektor penting hasil dari pembentangan rancangan Malaysia ke-10 yang telah pun diwartakan dan telah pun dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Keuangan Malaysia. Kali ini khusus dari Dewan Seri Budiman kita akan memberikan suluhan dan sudut pandang yang memberikan penekanan kepada pendidikan dengan tema yang kami bawakan untuk forum pada kali ini iaitu pendidikan sebagai teras transformasi negara. Dan pastinya perkataan transformasi itu sendiri sudah mempunyai kepentingannya ataupun mempunyai kedudukannya yang begitu signifikan dalam perancangan negara. Justru kita melihat bagaimana pendidikan itu akan memberikan rangsangan yang lebih terhadap transformasi yang direncanakan itu. Dan untuk tujuan itu, sebelum saya memperkenalkan dua panelis yang masing-masing mempunyai kredibiliti untuk mengupas dengan lebih mendalam tema kita pada kali ini, elok juga saya memperkenalkan juga dimensi ataupun persada yang boleh anda manfaatkan untuk berinteraksi bersama kami. Kita bawakan secara langsung, ada 55 minit berbaki, jadi anda boleh memanfaatkan ruang bicara ini untuk menghubungi kami nanti sekitar 12 minit dari sekarang. Talian yang bakal kami buka 55112687. Saya ulangi, 03 jika anda berada di luar Lembah Kelang, 55112687, ataupun anda boleh juga memanfaatkan platform SMS dengan cara menaipkan komen jarak, berikan nama, lokasi anda, hantarkan ke 32776. Selain daripada itu, kami juga menyediakan Facebook dan juga Twitter. Anda boleh mendapatkan pautan paparan laman sesawangnya di forum RMK10, dan anda boleh berdialog bersama kami. Dan selain daripada itu, mereka yang hadir dalam Dewan Seri Budiman ini juga akan diberikan ruang untuk bertanyakan soalan dalam kesempatan masa yang ada. Jadi masanya untuk saya perkenalkan dua panelis. Yang pertama sekali di sebelah kanan saya merupakan seorang akademik yang tersohor, sudah pastinya kerap kali muncul memberikan buah fikiran beliau. Dan tuan rumah, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Profesor Engineer Dr. Saul Hamid Abu Bakar, Naib Chancellor UiTM. Terima kasih Prof. Datuk memberikan ruang untuk kita berdialog ini sebagai tuan rumah, dan pastinya Prof juga mengatakan ini julung-julung kalinya forum ini diadakan ke Merekat Akar Umbi. Saya kira ini forum ataupun khalayak yang sangat tepat untuk kita memperdebatkan tentang pendidikan dan RMK 10. Dan di hujung sana, kali kedua Prof Prof Dr. Hu Keping bersama dengan saya. Prof Dr. Hu Keping. Prof. Dr. Hu merupakan pensyarah pengurusan strategik dan kewangan antarabangsa. Jadi kita akan mendapat sudut pandang kedua-dua panelis dari kacamata mereka melihat pendidikan sebagai teras transformasi negara. Mungkin elok kita singkap semula, Prof. Datuk, RMK 10 ini, kepentingannya dan mungkin juga rumusan-rumusan penting yang boleh kita kongsikan. Mungkin dari kacamata sebagai seorang Naib Chancellor. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula, saya nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar UiTM, dekan-dekan UiTM, timbalan-timbalan Naib Chancellor, sebab UiTM disenaraikan sebagai 7 universiti terbaik dalam Malaysia. Untuk mulakan pandangan saya elok kita lihat semula 10 idea di bawah RMK 10, di mana satu Malaysia mencarta pembangunan arah ke negara pendapatan tinggi. Dari 10 idea, yang pertama adalah ekonomi dipacu oleh faktor dalam negara, di samping mengambil kira persekitaran luar negara. Jadi bila saya sebut 10 ni, bermaknanya universiti tempatan perlu kaji tiap-tiap faktor ni dan mengubah transformasi dalam universiti. Yang kedua adalah memanfaatkan pelbagaian etnik untuk mencapai kejayaan di arena antarabangsa. Transformasi ke arah negara pendapatan tinggi menerusi pengususan.
menjayakan pertumbuhan yang diterajui oleh produktiviti dan inovasi, memupuk dan menarik dan mengekalkan modal insan cemerlang. Itu memang tanggungjawab universiti. Memastikan peluang sama rata dan melindungi golongan yang mudah terjejas. Memang UiTM sangat prihatin tentang perkara ini. Yang ketujuh adalah pertumbuhan bertumpu pembangunan inklusif dan menyokong perkongsian pintar dan berkesan. Yang kesembilan adalah menghargai khazanah alam sekitar. Yang kesepuluh adalah kerajaan umpama syarikat yang berdaya saing. Mungkin Prof. Hu akan terangkan lebih lanjut lagi dengan perkara itu. Sebagai rumusan, saya anggap perancangan kerajaan sangat menyeluruh dan dia memang berlandaskan konsep satu Malaysia. Dan setiap kelompok masyarakat diberi tumpuan. Ini yang klasiknya. Setiap kelompok masyarakat diberi tumpuan. Dan untuk pastikan wawasan 2020 dicapai dengan cemerlang. Wawasan 20 tidak ditinggalkan lagi. Masih wujud lagi. Dan pendapatan rakyat menjadi tinggi. Pendapatan. Dan kualiti hidup rakyat lebih tinggi. Dan Malaysia menjadi negara maju. Ini rumusan dia. Dan modal insan diberi kedudukan tinggi sebagai penggerak pembangunan. Dan pendidikan dijadikan teras pembangunan modal insan. Dan agensi yang diberi perkhidmatan pendidikan, terutama universiti, mainkan peranan sangat penting menghasilkan kumpulan profesional yang ditambah nilai tinggi. Dan UiTM sebagai salah satu IPTA diberi mandat untuk membantu mencapai aspirasi kerajaan. Prof. Datuk, kalau boleh saya tanyakan di sini, kita ada 10 idea utama dalam rancangan Malaysia ke-10 ni. Salah satunya yang disebutkan tadi, yang ketiga adalah pengkhususan. Saya selalu melihat IPT ataupun universiti itu sebagai lambang kepada dunia luar sana dalam konteks yang lebih mikro. Jadi dalam konteks UiTM, kalau bercakap soal pengkhususan itu sendiri dalam mentransformasikan negara, mungkin boleh diberikan penekanan apakah niche UiTM dalam hal ini? Kalau kita katakan UiTM ni adalah sebuah universiti komprehensif. Bila